Selamat datang murid-murid. Hari ini kita akan sambung ke bab seterusnya iaitu bab 7 tentang perkembangan tamadun India dan China. Tapi untuk kali ini kita akan fokuskan dulu kepada subtopik 7.1 iaitu tamadun India. Baiklah, jom kita tengok apa yang kita akan lalui hari ini. Pertama, kita akan kaji permulaan tamadun baharu ni. Lepas tu, kita akan saksikan kebangkitan empire-empire terawal. Kat sini kita akan lihat macam mana mereka guna cara fizikal, iaitu ketenteraan. Kemudian, ada satu titik perubahan besar yang dicetuskan oleh Maharaja Asoka. Dari situ, kita akan tengok cara kedua pula, iaitu perluasan melalui keagamaan. Akhir sekali, kita akan bandingkan kedua-dua legasi ni. Dah sedia? Jom kita mula. Okey, jom kita mulakan pengembaraan kita. Ingat lagi tak pasal tamadun lembah Indus yang kita belajar sebelum ni? Selepas tamadun tu merosot, pusat peradaban India sebenarnya tak lenyap tau. Ia cuma berpindah. Berpindah ke mana? Ke timur, ke satu lagi lembah sungai yang sangat subur, iaitu lembah Ganges. Dan di sinilah babak baharu dalam sejarah India bermula. Cuba bayangkan lembah Ganges ni. Mula-mula, muncul kerajaan-kerajaan kecil yang kita panggil Janapada. Fikirkan ia macam kampung-kampung atau daerah-daerah kecil. Lama-kelamaan, Janapada ni mula bergabung. Ada yang bergabung secara sukarela, ada yang ditakluki, dan akhirnya ia membentuk kerajaan yang jauh lebih besar dan lebih power. Kerajaan-kerajaan besar inilah yang kita panggil Mahajanapada. Ada 16 buah semuanya. Okey, daripada 16 Mahajanapada tu, ada satu yang paling menonjol. Namanya Magadha. Tengok betul-betul kedudukan dia dalam peta ni. Nampak tak? Ia betul-betul berada di sepanjang laluan utama Sungai Ganges. Ini macam dia pegang kawalan ke atas lebuh raya utama zaman tu. Jadi, bila dah kawal laluan perdagangan, senanglah nak kumpul kekayaan dan jadi kuat. Akhirnya, Magadha berjaya tundukkan yang lain dan muncul sebagai kuasa paling unggul. Kejayaan Magadha ni bukan calang-calang tau. Ia bukan sekadar satu kemenangan. Sebaliknya, ia dah sediakan satu tapak yang sangat kukuh untuk sesuatu yang lagi besar. Dari sinilah, pentas sejarah dah siap sedia untuk menyambut kemunculan 3 dinasti terhebat dalam sejarah awal India. Dan inilah dia 3 gergasi tu. Pertama, dinasti Nanda. Lepas tu muncul pula dinasti Maurya, yang ni memang sangat terkenal, dan akhir sekali dinasti Gupta. Apa yang menarik, setiap dinasti ni, dia bina legasi atas kejayaan yang sebelum ni. Empayar makin lama, makin luas. Macam mana diorang buat? Jom kita tengok. Jadi macam mana mereka kembangkan kuasa? Cara pertama dan yang paling utama pada peringkat awal adalah melalui kekuatan fizikal. Betul-betul guna otot, maksudnya guna kekuatan tentera, berperang dan tawan wilayah lain satu persatu. Jom kita mula dengan dinasti Nanda. Apa kekuatan utama diorang? Tentera diorang memang menakutkan. Cuba bayangkan, diorang ada 200,000 askar infanteri. 200,000! Nak bagi gambaran, jumlah ni lagi ramai dari penduduk kebanyakan bandar besar zaman tu. Baru dengan jumlah je pun, musuh dah gerun kan? Dan itu baru askar jalan kaki. Belum kira lagi, diorang ada 20,000 askar berkuda yang pantas. Dan senjata rahsia mereka, 3,000 ekor gajah perang. Bayangkanlah, gajah-gajah gergasi ni merempuh masuk barisan musuh. Macam kereta kebal zaman purba kan? Memang hancur apa je yang ada kat depan. Lepas Nanda, muncul pula dinasti Maurya, diasaskan oleh Chandragupta Maurya. Kalau tadi kita dah rasa tentera Nanda tu hebat gila, tunggu dulu. Dinasti Maurya ni bawa konsep kekuatan tentera ni ke satu tahap yang lagi tak masuk akal. Empayar diorang pun jadi lagi besar. Betul-betul luar biasa apa yang Chandragupta Maurya bina ni. Tentera Nanda ada 200,000 kan? Yang ni, askar berjalan kaki diorang sahaja dah 600,000 orang. 3 kali ganda lagi ramai. Cuba bayangkan lautan manusia yang bersenjata. Memang tak boleh nak lawan. Itu belum campur 30,000 askar berkuda dan 9,000 ekor gajah perang. 9,000! Dengan kekuatan tentera yang macam ni, tak hairanlah diorang berjaya tawan hampir seluruh India. Memang salah satu empayar terluas zaman tu. Tapi, kekuatan sebesar ini ada harganya.
Dan harga tu dibayar oleh cucu kepada Chandragupta, iaitu Maharaja Asoka. Zaman pemerintahan dialah yang menyaksikan satu pertempuran yang sangat-sangat dahsyat. Satu pertempuran yang mengubah segalanya, bukan untuk empayar dia je, tapi untuk seluruh sejarah India. Ashoka, macam Datuk Di juga, memang bercita-cita tinggi nak besarkan lagi empayar. Tinggal satu je lagi kerajaan yang masih bebas masa tu. Namanya Kalinga. Jadi, Ashoka pun lancarkan serangan habis-habisan. Tentera dia memang menang, tapi kemenangan tu datang dengan satu harga yang sangat mahal. Akibat perang tu sangat mengerikan. Seramai 100,000 orang terbunuh. Bayangkan 100,000 nyawa melayang. Lagi 150,000 orang hilang rumah dan harta benda. Seluruh lembah Kalinga tu dipenuhi dengan kemusnahan dan kesedihan. Bila Asoka tengok sendiri kemusnahan yang dahsyat tu, dia rasa menyesal yang teramat sangat. Kemenangan tu rasa tak bermakna langsung. Dia sedar kekuatan sebenar bukan datang dari pedang, tapi dari belas kasihan. Inilah detik yang mengubah hidup dia. Sejak hari tu, dia bersumpah takkan lagi guna senjata untuk menakluk. Jadi, kalau bukan dengan pedang, macam mana? Ashoka perkenalkan satu strategi yang sama sekali baru. Daripada menakluk guna kekerasan, dia mula sebarkan pengaruh guna cara yang aman. Caranya, melalui penyebaran ajaran agama dan idea-idea yang baik. Pendekatan baru Ashoka ni ada beberapa langkah penting. 1, dia hentikan semua perang. Terus stop. 2, dia sendiri memeluk agama Buddha. 3, dia bina tiang-tiang batu ni yang kita kenal sebagai tiang Ashoka. Kat tiang ni diukir undang-undang dan nasihat untuk rakyat. Dan yang keempat, paling penting, dia hantar misi keagamaan ke seluruh dunia. Dan hasilnya? Memang luar biasa. Misi-misi ni berjaya bawa ajaran Buddha ke serata tempat. Anak dia sendiri, Mahendra, dihantar ke Sri Lanka. Ajaran ni tersebar sampai ke Tibet, ke Asia Tenggara, malah sampai ke Mesir dan Eropah di barat sana. Inilah kali pertama pengaruh India tersebar luas. Bukan dengan pedang, tapi dengan idea. Lama selepas zaman Maurya, muncul pula dinasti Gupta. Diorang pun guna pendekatan kuasa lembut macam Ashoka, tapi kali ini fokusnya pada agama Hindu. Zaman Gupta ni kita kenali sebagai zaman keemasan Hindu sebab masa inilah sains, seni, sastra semua berkembang pesat. Rajanya macam Samudragupta pun tak dikenali sebagai penakluk, tapi sebagai Kaviraja, raja penyair. Nampak tak betapa ilmu dan budaya tu dihargai? Okey, jadi mari kita simpulkan apa yang kita dah belajar. Daripada kisah empayar-empayar agung India ni, jelas kita nampak ada dua jenis legasi yang sangat berbeza tapi sama-sama kuat. Satu, legasi pedang dan satu lagi, legasi ajaran. Mari kita bandingkan kedua-duanya. Sebelah sini, kita ada perluasan fizikal. Guna tentera, guna pedang, memang cepat, memang nampak berkesan. Tapi ia selalu tinggalkan kemusnahan dan penderitaan. Sebelah sana pula, kita ada perluasan keagamaan. Guna idea, guna diplomasi, mungkin lambat sikit, tapi pengaruhnya boleh kekal beratus-ratus tahun dan tersebar ke seluruh dunia tanpa ada pertumpahan darah. Ini membawa kita kepada soalan terakhir untuk kita fikirkan bersama. Antara pedang yang membina empayar dengan ajaran yang menyebarkan pengaruh, yang manakah legasinya lebih kekal lama? Apa pendapat anda? Cuba fikirkan.